Okay guys, video kali ni saya nak kongsi dengan korang website yang paling banyak saya tebus duit. Jadi dekat dalam website ni total semua yang saya dah claim RM1,610. Tapi guys, RM1,600 ni bukanlah saya dapat dalam masa sebulan ataupun 2 bulan. Yang ini semua total duit yang saya dah claim. Saya main dari tahun 2023 tak silap saya. Sampai sekarang saya dah claim semua sekali RM1,610. Dalam baki kita ada lagi RM95. Nanti saya try withdraw. Kalau dah masuk dia punya payment terbaru, saya kongsi dekat dalam korang punya group WhatsApp. Tapi sebelum tu saya nak tunjuk dulu feedback terbaru. Semalam saya ada yang share dekat saya. Dia dapat tebus RM10 dekat dalam website LifePoint. Yang ini pula dia dapat tebus RM50 withdraw masuk ke dalam bank dekat dalam aplikasi YouGov. Yang ini pula dia dapat tebus RM10 reload pin dekat dalam aplikasi ShareParty. Dan yang ini pula dia dapat claim RM10 dekat dalam aplikasi Ipsos iSay. Jadi kalau korang nak tengok bukti-bukti pembayaran yang terbaru ataupun feedback yang terbaru, korang kena join dekat dalam group WhatsApp. Boleh klik link dekat bawah video ni. Dia ada 4 group, okey, group 1, 2, 3 dengan 4. Lepas tu saya ada buat satu group untuk promote. Okey, kalau group promote tu saya tak tutup 24 jam on. Cuma group 1, 2, 3 yang saya buat untuk buat duit tu, yang itu saya akan tutup. Setiap hari saya tutup pukul 5 ataupun pukul 6 petang. Kita buka start daripada 11 sampai 12. 11 sampai 12 pula dah. 11 ke 12 tengah hari sampai pukul 5 ataupun 6 petang guys. So siapa yang nak cuba website ni, korang boleh tekan link dekat bawah video. Nanti dia buat masuk dekat dalam website untuk korang register dulu akaun korang. Yang pertama, korang tukar dulu bahasa Melayu. Lepas tu korang pilih Malaysia. Masukkan nombor telefon korang. Korang seret sebelah kanan. Tandakan kotak dekat bahagian bawah ni. Lepas tu korang tekan buat akaun. Nanti korang kena login korang punya akaun guys. So guys, dekat dalam website ni, kalau korang nak dapatkan duit, korang kena jawab soalan ataupun jawab survey. Setiap soalan yang korang jawab nanti, korang boleh dapatkan duit. Tapi sebelum korang nak jawab soalan ni semua, korang kena masuk dulu dekat dalam group WhatsApp. Lepas tu korang kena isi dulu korang punya maklumat profil. Cara nak isi dia, korang klik dekat sini. Tekan dekat bahagian bawah ni. Lepas tu korang klik dekat bahagian maklumat peribadi. Lepas tu korang boleh ikut macam mana saya isi. Ikut je macam mana saya tunjuk ni guys. Tapi kalau korang perempuan, korang pilih lah perempuan. Kalau lelaki, korang pilih lelaki guys. Nanti lepas korang dah settle isi maklumat korang, baru korang tekan simpan ataupun save. Okay guys, lepas korang dah isi nanti korang punya maklumat profil ataupun maklumat peribadi korang, benda tu tak perlu isi dengan betul. Korang ikut je macam saya tunjuk tadi, baru korang boleh jawab survey guys. Tapi kalau nak jawab survey dekat dalam website ni, bukan senang. Survey dia limited. Sehari tak silap saya dululah. Kalau sekarang saya tak pastilah berapa. Kalau dulu sehari 100 ke 200 orang yang terawal je boleh jawab survey. Tapi nak jawab survey dekat dalam website ni, dia bukan boleh main jawab, dia kena ikut tips. So kalau korang nak jawab survey dekat dalam website ni, korang kena dapatkan dulu tip dekat dalam group WhatsApp Point N. Cara nak join group WhatsApp, korang klik dekat bahagian sini, kumpulan faedah. Nanti dia keluar QR code, korang kena scan je QR code ni nanti. Lepas tu korang request untuk masuk dekat dalam group. Nanti kalau korang dah join dekat dalam group WhatsApp, baru korang boleh check dekat dalam group untuk minta tip cara nak jawab survey. So task dekat dalam aplikasi ni cuma ada satu sahaja, korang kena jawab survey untuk dapatkan duit. Lepas tu siapa yang berjaya jawab survey, kalau korang hantar dekat dalam group WhatsApp, korang boleh dapatkan extra duit. Tapi setiap hari 5 orang sahaja boleh claim. So kalau korang jawab survey, korang berjaya jawab, korang boleh hantar dekat dalam group untuk dapatkan extra duit. Lepas tu kalau korang nak tambahkan lagi duit korang, korang boleh daftar masuk setiap hari untuk dapatkan duit juga. Lepas tu korang boleh ajak kawan ataupun share korang punya link referral dekat orang lain. Klik dekat bahagian jemput kawan. Lepas tu korang copy korang punya link jemputan dekat bahagian bawah ni. Share dekat kawan-kawan dekat dalam group. Nanti kalau ada orang daftar guna link korang, korang boleh dapat 80 sen. Tapi orang yang kita invite tu kena register guna link kita. Lepas tu kena jawab survey. Kalau kita invite, diorang guna link tapi diorang tak jawab survey, kita tak akan dapatkan duit. So nanti bila korang punya duit dah cukup, korang nak withdraw masuk kat dalam Touch 'n Go, korang klik dekat bahagian sini. Lepas tu korang tekan dekat bahagian dompet saya. Nanti korang pilih je berapa duit yang korang nak withdraw. Dia ada 10, 20 dengan 50. Tapi buat masa sekarang 10 tak ada. Dah habis stok. Yang ada 20 dengan 50 sahaja. Apa-apa nanti korang join je dekat dalam group WhatsApp Point N. Korang boleh dapatkan info dekat dalam group guys. Kalau nak tanya apa-apa soalan pun, korang boleh tanya dekat dalam group. Okay, itu je lah untuk video kita kali ni. Kita jumpa lagi di next video. Kalau korang yang nak try aplikasi yang lain, korang boleh type dekat YouTube korang, buat duit tanpa modal channel. Ataupun korang boleh tengok dekat description video. Nanti saya letak senarai aplikasi, tutorial video yang korang boleh tengok guys. Semua aplikasi yang saya kongsi 100% secara percuma, tanpa modal, tanpa perlu bayar balik. Yang bestnya korang boleh tebus banyak kali. Semua aplikasi yang saya share dekat YouTube ni, saya sendiri cuba, saya sendiri dah pernah withdraw, saya sendiri dah tengok duit tu masuk, baru saya kongsi dengan korang. Okay, kita jumpa lagi di next video. Semoga berhasil. Assalamualaikum.